penyakit yang akan timbul apabila kita terdedah kepada plastik, sama ada melalui penggunaan daripada rambut, shampoo, ubat gigi, facial wash, deodorant dan sebagainya itu, sehinggakan kita makan makanan yang terdedah kepada plastik. Ingat ikan-ikan semua tu kan ada toksik, substance yang terdedah di dalam laut tu, tetapi mereka juga terdedah kepada mikroplastik. Dia makan plastik sebenarnya. Ikan kecil makan rumpai laut makan ataupun kena plastik-plastik tu. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Lepas tu kadang-kadang sampai ke kita punya pinggan makan tu, kita pun lahap makan cantik punya. You tahu tak, kadang-kadang setengah ikan tu kalau you buka ada plastik dalam perut dia. Betul? Okey, sambung. Ada masalah lagi tentang pakaian kita ataupun minuman kita, dahsyat. Jadi kita punya tu, kita dah tengok nombor berapa, kita pilih betul-betul. Lepas tu kita tengok penyakit yang paling takut ialah kanser. Nombor 2, masalah hormon, jadi haru biru, perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Betul? Lepas tu haid budak-budak perempuan lebih awal pada 10 tahun. Masalah budak kecil yang akan jadi autisma semua tu kan. Ada attention deficit, ada masalah metabolic disorder, diabetes, high blood, dan banyak lagi penyakit yang sampai ke otak pun.